customer call. Hello, Syah. Ya Rol. Syah. Rol. Ada benda aku nak cakap ni. Apa cerita? Esok macam biasa nasi lemak 40 bungkus, pagi aku ambil. Okey je tahu, tapi aku nak minta izin kau sikit lah, Syah. Boleh tak, Syah? Rol, kalau kau nak kahwin lagi, kahwin je lah. Tak payah minta izin aku bagai. Aku ni kan borong dan pembekal kau je. Bukan pak mertua kau, sekaki kau lah. Bukan, aku nak jual nasi lemak dekat simpang taman sebelah. Orang situ ramai kerja ofis, permintaan tinggi. Aku nak buka cawangan. Pacak payung kat situ. Kalau kau bagilah. Okey. Tapi Rul, kau tahu kan, ikut perjanjian kita, kau tak boleh jual ke tempat lain tanpa kebenaran aku. Ingat? Itulah aku tengah minta izin kau ni. Izinkanlah aku pacak payung kat sana, cari duit lebih. Masalah juga ni. Apa masalah dia? Taman sebelah tu pun ada orang yang beli nasi lemak daripada aku tau. Kalau kau jual kat sana, rugilah aku. Untunglah kau. Macam tu. Habis tu macam mana? Okey macam ni. Aku bagi kau konsultasi. Kau boleh jual tapi jangan lebih 10 bungkus. Dapat 10 bungkus, kau balik tutup payung. Boleh. Harga kau kena letak RM5 sebungkus. Boleh. Okey. Kalau kau setuju, kau pergi rumah aku, isi form dulu. Isi form? Isi form apa? Yelah, nak tahu lulus ke tak kan? Lah, tak confirm lagi ke ni? Sekarang ni masanya kau dah langgar kita punya perjanjian. Kan? Mestilah kena susah sikit. Aku dah senangkan kerja kau dah. Buat 30 bungkus nasi lemak hari-hari untuk aku. Tapi kau tamak nak lebih juga. Aku ni cari makan je, Syah. Kalau aku tak boleh kembang, macam mana aku nak maju? Rul, sekarang masalahnya kau boleh maju asalkan ikut jalan yang aku bagi. Kalau customer aku bertambah, aku ada lagi banyak daripada kau. Jalan yang kau bagi tu jalan sahala je, Syah. Aku nak jual kat orang lain pun kena minta kebenaran ke? Itu untuk jaga standard, Rol. Nasi lemak kau ni nasi lemak yang terbaik sekali. Tapi tanpa branding aku, kau tak pergi mana pun. Tak ada. Aku tak kira. Aku nak jual juga dekat orang lain. Janganlah susahkan aku. Tolonglah. Aku dah tak tahan dah ni. Relax. Boleh. Memang boleh. Tapi kena mohon dulu. Okey? Macam aku cakap tadi, kena isi borang dulu. Lulus tak lulus, tu belakang kira. Syah, isi borang dulu. Syah. Aku ni pembekal nasi lemak, Syah. Bukan negara jajahan, Syah. Kau tak boleh buat aku macam ni, Syah. Tengok tolonglah, Syah. Nampak tak? Dah marah dah. Dulu masa aku tolong bagi modal dekat kau buka bisnes nasi lemak ni, bukan main cium tangan aku. Orang lain beli air betu RM3 satu beg dekat kedai aku, kau dapat RM2. Beli bahan-bahan buat nasi lemak, aku bagi diskaun. Anak kau dapat main bola bagi kampung pun, aku bagi masuk walaupun di kaki bangku. Aku bagi kau orang semua satu keluarga mandi dekat swimming pool aku dari pukul 7 pagi sampai 9 malam. Sekarang dah laku, nak lawan sistem pula. Nak lawan aku. Wah, ungkit semua Syah, aku tak lawan sistem, Syah. Aku cuma nak berdikari saja, Syah. Betul. Berdikari ni memang bagus, tapi kena ikut kawalan. Macam ayam dalam reban, bebas berlari, tapi dalam pagar saja, dalam reban dia saja. Jadi maksud kau, aku ni ayam ke? Kau bukan ayam sembarangan, okey? Ayam yang berjaya. Engkau adalah ayam yang berjaya, Rul. Ayam ni dia berjasa. Telur dia laku, tapi jangan cuba terbang, nanti kena sembelih. Okey, terus terang je lah. Jadi sebenarnya aku tak boleh jual kat taman sebelah tu lah. Betul kan? Kau terus terang je. Boleh, tapi apa? Tapi macam aku consult kau tadi lah. Okay, aku dah bagi kau konsultasi kan, consultation tadi. Jual 10 bungkus, tutup payung, balik. Okey lah. Macam tu lah. Masa perjanjian dulu bukan main kan. Kau kan semua syarat-syarat yang aku bagi. Takkanlah sekarang nak lawan kan. Okey, Syah, macam ni. Aku jual nasi lemak, sambil tu aku jual kuih sekali. Boleh tak? Dalam perjanjian apa? Sebarang bentuk perniagaan kan, bukan nasi lemak saja. Kira kau memang dah pegang telur aku lah ni. 2 biji sekali aku pegang. Kau memang setan lah, Syah. Itu setan lah kau. Kau buat perjanjian dengan setan buat apa? As simple as that. Bukan aku yang buat, papa aku yang buat perjanjian dengan kau.